Bahagian orang, bila dia sampai, dia tak solat lagi, dia tunggu tu imam sampai berdiri. Kerana dia kata kalau semayang pun, rakaat ni bukan kira. Dia kira jenis dia ingat macam jual beli. Padahal bila dia masuk tu, dia dapat pahala. Setengah orang dia diri tak semayang ni. Tunggu tu imam habis tu. Bagi habis tu rakaat ni. Dia dah tengah-tengah dia tak dapat. Dia bukan soal dapat. Ini bukan soal pergi mengundi. Ini adalah soal Nabi kata bila kamu sampai fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapat kamu solat. Bila kamu sampai kamu dapat imam tengah sujud, kamu solat. Kamu takbir tu ihram, Allahu akbar. Kena takbir tu ihram dulu. Masuk solat. Setengah orang tak takbir apa terus salah. Tidak sah, dia kena takbir memasuki solat. Kemudian dia sujud. Kalau tu imam rokok, dia rokok. Walaupun rakaat tu tak, kalau dia rokok, sempat rokok bersama imam, dikiralah. Tapi katakanlah dia tengok tu imam dah i'tidal lah, dia i'tidal untuk imam. Karena arahan Nabi SAW.